Assalamualaikum semua. Sihat? Lina, saya nak tanyalah, secara peribadilah saya nak tanya. Kenapa ya Mak Cik Lina melarang sangat, tak bagi sangat kemudahan untuk siapa-siapalah orang perseorangan ke, ataupun syarikat ke, ataupun mana-mana NGO lah, untuk memberi bantuan kepada murid-murid kat sekolah. Kami ni macam kat luar bandar ni, kalau dapat satu benda pun dah rasa sangat seronok. Mak Cik Lina. Lepas tu ibu bapa ni kalau dapat bantuan apa-apa, suka Mak Cik Lina. Sebab benda ni kami dah terima berpuluh tahun dah Mak Cik Lina bantuan ni. Tapi tiba-tiba bila Mak Cik Lina je jadi Menteri Pendidikan, benda tu dah disekat. Kenapa ya Mak Cik Lina? Apa yang menyakitkan sangat hati Mak Cik Lina sampai orang nak bagi bantuan kepada murid sekolah je pun tak boleh ni Mak Cik Lina? Nak kena ikut syarat perkeliling mana? Nak keliling sampai pening ke Mak Cik Lina? Heran betul lah Mak Cik Lina. Mak Cik Lina orang kan, kalau kita orang Islam lah. Biasa kalau saya belajar dulu daripada kecil kan, Islam itu mudah. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang lain, kan Allah memudahkan urusan kita.